Malaysia penakut pecundang, makanya Malaysia tak diakui dunia. Makanya nggak ada hebatnya orang Malaysia itu, boleh tahu ah. Ramai tidak sedar, Malaysia kini sedang memainkan peranan besar dalam gelanggang politik dunia. Kan ada dua negara yang akan sedekah aset dekat kita, iaitu Jepun dan Amerika Syarikat. Negara Malaysia kini melangkah ke era teknologi pertahanan baru. Syarikat Danstek memperkenalkan inovasi ketenteraan yang sedia bersaing di pentas dunia. Malaysia terus melangkah ke hadapan dalam bidang teknologi apabila sebuah syarikat tempatan berjaya mencipta dan memperkenalkan Dance Drone, sebuah masih mau bilang negara Malaysia pecundang, negara Malaysia adalah tidak hebat, negara Malaysia tidak diakui dunia, namun bisa membuat hal-hal dunia takjub kepada negara Malaysia. Masihkah mulut-mulut kalian yang tidak tahu tentang Malaysia masih berkomentar seperti itu? Tutup mata demi sebuah fakta yang menyakiti dada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Inilah, geng, pandangan orang Indonesia yang IQ rendah dan SDM di bawah rata-rata, kata bahwa tempurung yang baru keluar dari gua. Dibilang Malaysia negara pecundang, dibilang negara Malaysia tidak diakui dunia, dan dibilang negara Malaysia nggak ada hebat-hebatnya. Kalau Malaysia negara pecundang, kenapa menjadi pilihan para pendatang? Kalau Malaysia tidak diakui dunia, kenapa negara Rusia dan Cina itu bermohon-mohon untuk suruh masuk ke BRICS? Dan negara Malaysia nggak ada hebat-hebatnya, kenapa negara Malaysia menjadi pusat ekonomi dunia? Bahkan Jepun dan juga Amerika itu bersedekah, bukan membeli alat kecanggihan mereka untuk negara Malaysia. Apakah mereka saking tunduknya, saking takutnya kepada negara Malaysia? Masih kalian mengelak tentang fakta-fakta ini? Gak usah banyak lama-lama menonton omongan Ikinya, takut kalian koyak sampai di sini saja. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Malaysia penakut pecundang, makanya Malaysia tak diakui dunia. Memalukan kau. Kau apa sih? Oke, kemas-kemas yuk kita pecundang. Pecundang inilah yang menjadi kegilaan warga kamu. Oh, ya? Itu belum dari dalam. Suara siapa tuh? Dari luar saja. Kan? Ada satu lagi. Ramai yang kecundang, tahu, kat sini ramai yang kecundang. Dulu orang Malaysia itu anak buah orang Aceh. Makanya nggak ada hebatnya orang Malaysia itu, boleh tahu ah. Paham kan? Kalian itu anak buah orang Aceh. Kuli bangsa Aceh dulu mereka, orang Malaysia itu. Sekarang setelah jadi kuli British baru bisa merdeka. Kalau enggak masih jadi anak buah orang Aceh, orang Malaysia itu. Ramai tidak sedar, Malaysia kini sedang memainkan peranan besar dalam gelanggang politik dunia. Bukan dengan peluru dan bukan dengan senjata, tetapi dengan kebijaksanaan diplomasi. Awal tahun 2023, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan rasmi ke Beijing, langkah besar yang menandakan kunjungan luar Asia pertama beliau sejak memegang jawatan tersebut. Ketika itu, pemerhati politik dunia tertanya-tanya, adakah Malaysia akan berpihak kepada China atau Amerika Syarikat? Namun jawapan beliau tegas dan berprinsip. Malaysia tidak mahu terjebak dalam pertikaian kuasa besar, kita mahu berkawan dengan semua. Itulah kekuatan sebenar Malaysia. Sebuah negara kecil yang tidak tunduk, tidak takut, tetapi dihormati kerana pendiriannya. Dalam isu Laut Cina Selatan, Malaysia menolak untuk berunding secara bersendirian dengan China. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru ASEAN untuk bersatu ke semua 10 negara, satu suara berdepan isu ini secara multilateral, bukan mengikut rentak Beijing.
ini bukan sekadar strategi politik, tetapi satu usaha untuk membina ASEAN yang berdaulat, bukan boneka kuasa besar dunia. Dalam masa yang sama, Malaysia kekal pragmatik dengan membuka ruang kerjasama ekonomi dengan China melalui projek mega seperti ECRL dan Taman Perindustrian Malaysia-China di Kuantan. Diplomasi Malaysia bukan soal pilih barat atau timur, tetapi tentang menyulam keseimbangan antara maruah, kepentingan dan masa depan sesebuah negara. Dan kini persoalan besar muncul, iaitu dalam dunia yang penuh propaganda, agenda, mampukah kita kekal berprinsip tanpa menjadi alat kepada sesiapa? Adakah kita sedar bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan pada tenteranya, tetapi pada kebijaksanaan lidah pemimpinnya? Meeting ASEAN dah habis. Untuk pertahanan, dikabarkan ada 2 negara yang akan sedekah aset dekat kita, iaitu Jepun dan Amerika Syarikat. Okay? So, semalam Jepun mengumumkan akan sedekahkan sebuah kapal sokongan penyelam dan juga peralatan-peralatan yang berkaitan lah untuk tentera Malaysia untuk melaksanakan operasi pengaman ASEAN dekat Thailand dan Kemboja. Seperti semua sedia maklum, Thailand dan Kemboja menandatangani perjanjian damai di hadapan PM kita dan juga Presiden US. Jadi disebabkan itu, pasukan pengaman akan ditempatkan di sana. Jepun sedekahkan benda ni melalui program Official Security Assistance OSA. Program ni adalah satu program untuk Jepun membantu negara-negara mengikut kepentingan Jepun. Cara halusnya bantu negara-negara lain lawan China lah. Okey, sedekah yang kedua adalah kapal SCG Carter, dipercayai USCG Decisive, iaitu kapal daripada pengawal pantai US, akan diberikan kepada APMM, Agensi Kuasa Maritim Malaysia. Dan selain daripada kapal itu juga, US juga bagi cash sebanyak 29 juta ringgit kepada Malaysia untuk Malaysia meningkatkan kemampuan pemantauan maritim. Maksudnya untuk nak tingkatkan kemampuan tentera Malaysia pantau kawasan laut lah. Dan ia telah ditandatangani juga dalam satu MOU berkaitan kerjasama maritim antara Amerika dan juga Malaysia di sidang kemuncak ASEAN lah semalam. Dan untuk yang Jepun tu pula telah ditandatangani antara Duta Besar Jepun ke Malaysia dengan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Malaysia, Timbalan KSU Kementerian Pertahanan Malaysia. So, itu adalah perkembangan terbaru berkenaan pertahanan. Selain itu ada juga kerjasama pertahanan daripada Afrika Selatan dan sebagainya. Masihkah kalian menutup mata kayak gitu ya geng ya? Kalian tanya sendiri, orang yang datang Malaysia, kalian lihat sendiri seperti apa negara Malaysia. Malaysia yang dibilang pecundang, yang dibilang gak ada apa-apanya, gak ada hebat-hebatnya, kalian lihat sendiri seperti apa negara Malaysia. Kayak gitu. Yang dibilang negara kecil, negara tidak hebat. Namun geng, banyak orang yang datang ke Malaysia, termasuk orang Indonesia, sampai rela naik perahu ataupun naik sampan ke Malaysia. Bayangkan itu. Dengarkan kuping kalian, buka mata kalian geng. Kayak gitu. Jangan tutup mata, jangan tutup hati. Lihat sendiri seperti apa fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Dan sekarang Ikinya akan menunjukkan satu video lagi buat kalian. Ya, meskipun ini rancangan, namun sudah ada di Malaysia. Mereka sudah membuatnya, namun ini gak tahu AI, gak tahu apa, namun mereka sudah, menjadikan ini kebanggaan Malaysia juga. Karena nanti di tahun 2000 berapa gitu, pasti akan wujud, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Seperti apakah videonya? Let's go, kita simak bersama-sama. Negara Malaysia kini melangkah ke era teknologi pertahanan baru. Syarikat Danstek memperkenalkan inovasi ketenteraan yang sedia bersaing di pentas dunia. Direka dan dibangunkan di Malaysia, Humanoid Soldier Halimunan ini menampilkan gabungan teknologi ketenteraan terkini dengan kecerdasan taktikal dan kawalan jarak jauh. Setiap unit Humanoid Soldier dibina dengan ketepatan pergerakan setaraf anggota tentera elit dengan memastikan kawalan responsif dan efektif dalam operasi ketenteraan moden yang canggih. Prototipe Humanoid Soldier ini mampu menyamar atau mod halimunan untuk mengelak daripada dikesan oleh pihak musuh. Untuk strategi serangan, mod halimunan ini boleh diaktifkan secara real-time dari jarak jauh.
Melalui teknologi ini, tiada nyawa yang akan terkorban di medan perang yang sebenar. Strategi halimunan ini sangat efektif. Dengan sistem kawalan jarak jauh berfrekuensi selamat, ia mampu melaksanakan misi taktikal tanpa risiko kepada pasukan sebenar di lapangan agar tiada nyawa yang terkorban di medan perang. Syarikat Danstek komited membawa teknologi pertahanan Malaysia ini ke persada antarabangsa. Masa depan keselamatan global dengan teknologi pertahanan Malaysia terus melangkah ke hadapan dalam bidang teknologi apabila sebuah syarikat tempatan berjaya mencipta dan memperkenalkan Dance Drone, sebuah kenderaan udara penumpang pertama buatan Malaysia. Inovasi ini menjadi bukti kemampuan anak tempatan dalam menghasilkan teknologi berimpak tinggi yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dance Drone direka khusus sebagai drone pribadi untuk seorang pemandu dengan konsep yang menekankan aspek keselamatan, kestabilan dan kecekapan tenaga. Struktur badannya diperbuat daripada bahan komposit ringan berketahanan tinggi, manakala kapsul pemandu direka sepenuhnya tertutup bagi memastikan keselamatan maksimum semasa penerbangan. Sistem kawalan pintar berasaskan kecerdasan buatan membolehkan pemandu mengawal arah, kelajuan dan ketinggian dengan hanya menggunakan antaramuka digital yang mudah dan responsif. Dengan 4 rotor senyap berkuasa tinggi serta teknologi pendaratan automatik, Dance Drone mampu berlepas dan mendarat secara menegak tanpa memerlukan landasan panjang. Ciri-ciri ini menjadikannya sesuai digunakan di kawasan bandar dan ruang terhad, menjadikannya alternatif baharu kepada pengangkutan darat sedia ada. Menurut jurutera pembangunan projek, beberapa model Dance Drone kini sedang melalui siri ujian prestasi melibatkan pelbagai aspek termasuk kestabilan ketika angin kencang, kecekapan bateri serta ketahanan struktur apabila digunakan dalam jangka masa panjang. Ujian ini juga merangkumi sistem keselamatan kecemasan bagi memastikan setiap penerbangan kekal stabil dan selamat sebelum ia diperkenalkan kepada umum. Komen dekat bawah geng, kayak gitu ya geng ya. Dan drone ini geng, memang Malaysia udah canggih banget pasal drone, memang udah terkenal drone-nya karena ketangguhannya dan juga kekuatannya kayak gitu ya geng ya. Meskipun ini cuma rancangan untuk masa depan yang ke depan kayak gitu ya geng. Masih mau bilang negara Malaysia pecundang, negara Malaysia adalah tidak hebat, negara Malaysia tidak diakui dunia, namun bisa membuat hal-hal dunia takjub kepada negara Malaysia. Masihkah mulut-mulut kalian yang tidak tahu tentang Malaysia masih berkomentar seperti itu? Atau masih menghina negara Malaysia? Jangan tutup mata demi sebuah fakta yang menyakiti dada kalian. Kayak gitu ya geng ya. Ya, kenapa? Karena banyak kunjungan-kunjungan orang Indonesia saat datang ke Malaysia. Jauh perbedaannya. Kayak gitu dengan Malaysia, jauh perbedaannya memang. Kayak gitu ya. Bahkan orang yang sudah tinggal lumayan lama, 2 bulan, 3 bulan, ingin menetap lagi lama di Malaysia, geng. Termasuk ikinya sendiri. Namun apalah daya, geng. Kayak gitu ya. Faktor visa dan faktor kesembuhan ikinya lebih penting. Kayak gitu ya, geng. Ya. Jadi ikinya balik. Kayak gitu. Aslinya ikinya sangat betah tinggal di Malaysia, geng. Enak. Kayak gitu ya, geng ya. Kemudian apa? Ikinya selalu berharap dan bermimpi. Semoga Indonesia bisa menerapkan seperti di Malaysia. Semoga seperti itu. Itulah dan mentaliti rakyat Indonesia semoga seperti orang Malaysia mentalitinya. Seperti itu, geng. Namun apalah daya, geng ya. Susahnya. Aduh, berapa puluh tahun ikinya sudah membuat konten tentang studi banding ini. Namun ya, masihlah ada sedikit perubahan juga lah untuk Indonesia kayak itu, dan juga mentality mereka ada juga yang sadar, ada juga yang tidak sadar. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.